Untuk beli beg ni. Kunci semua ada dah. Kita kunci cecil tadi ke apa ke. Waalaikumsalam Kak Nur, Kak Ceras. Okay guys, yang mana boleh jadi sahabat saya guys, korang boleh follow saya guys, korang boleh eksplorasi di dalam BTT saya, di mana tempat yang saya telah eksplorasi. Yes, Kak Nur, yes, solo Kak Nur. Jadi kat Gombak. Gombak kot tadi. Dia kata tadi, tadi saya fikir kali tadi. Aku tahu kau berada di sekitar aku ini. Perjelaskan akan susuk tubuh kau. Ya anomali. Jelma langkau apa jua sekalipun. Selim, masih bisi. Perjelaskan akan suara-suara kau. Perjelaskan akan juga pergerakan kau. Ya anomali yang berada di sini. Wahai penghuni kegelapan malam yang berada di sini. Aku menanti kau kesorangan di sini. Jika benar-benar apa yang dikatakan oleh penjaga bukit di sini, perjelaskan akan lagi. Salamu ala Sulaiman fil alamin. Innahu musliman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Semangat guys. Masih Balio. Aduh. Batu. Kau ni batu, kayu. Perjelaskan lagi. Aku tahu kau berada di sekitar aku. Mengintai aku di celah-celah pokok. Semangat Kak Nur. Masih Kak Nur. Perjelaskan akan susuk tubuh kau. Ya anomali, jelmalah apa saja yang kau mampu. Kamu guys, insyaAllah guys, jika tak ada halangan, Sabtu saya akan berada di Bukit Preza guys. Korang boleh bantu saya guys. Sabtu saya akan berada di Bukit Preza. Kita akan bawakan bersama-sama di laluan lama Bukit Preza guys. Kamu guys. Korang boleh berkongsi kat T dan G saya ni kan. Sekelas yang mampu, RM1 ke RM2 ke kan. Kita nak bergerak ke Bukit Preza ni guys. Sama-sama kita menanti anomali yang berada di sekitar Bukit Preza ni guys. Assalamualaikum ya salam. Ya kadam. Ya kadamul jin. Ya kadamul jasad. Ya masyajin. Jika benar-benar kau berada di sini, jelmalah kau apa jua sekalipun dalam jemaah yang ada.
Perjelaskan akan suara-suara kau. Bergeraklah apa saja yang kau mampu. Wahai penghuni-penghuni kegelapan malam yang berada di sini, hadir kau. Bergerak semua. Semua dah bergerak lah ni. Angin tak ada apa tadi, kat situ je bergerak dia. Salam Zul, Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Angin tak ada apa tak ada ni, bergerak dah daun ni. Bergerakkan lagi lebih kuat dari kebiasaan yang kau mampu. Ya, anak boleh. Semua dah bergerak ni. Angin tak ada ni. Jika benar-benar kau tumbuhan yang menerima kehadiranku, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum ya salam. Salamu ala Sulaiman fid alamin. Sekiranya kau anomali yang berada di sekitar daun-daun dan pokok-pokok ini, jelmalah kau dalam apa jua yang sekalipun. Pergerakan akan pergerakan yang besar. Pendengarkan akan suara-suara kau. Wahai jelmaan-jelmaan yang ada di sini, penghuni-penghuni kegelapan malam yang berada di sini, hadir kau. Ush, apa dia terbang lu? Siapa? Kita scan. Assalamualaikum ya salam. Tak ada ni. Assalamualaikum ya salam. Tak ada ni, clear ni. Apa hal ni? Clear ni, apa hal tak ada ni? Mak Zubir, terima kasih PC. Alamak. Licin ni. Macam mana saya nak turun licin ni? Hujan kenyai-kenyai. Virus, masih PC. Come guys, yang mana boleh jadi sahabat saya guys, yang belum PC guys, come guys, semangat guys. Oh, licin ah. Berjalan kan lagi.
Macam ada step. Ya, Jaiu. Betul tu. Berjelas kan lagi? Sebelum ni kita kena kat bawah. Kita kena kat bawah sana tu. Atas pokok ni. Mencurah-curah air turun. Kita tak tahu benda. Mencurah-curah air turun. Macam orang simba air. Macam pipe terbuka. Tak tahulah binatang kencing ke apa. Tapi memang mencurah-curah. Ada sahabat lain kata hantu galah. Sebab kat atas pokok ni, contoh yang pokok ni kan. Bergegar-gegar atas pokok ni. Lepas tu keluar air kat sini. Contoh sini kan. Air turun ke bawah. Mencurah-curah air. Siapa yang tengok saya minggu lepas memang nampak punya air tu turun. Jagat, saya sudah hadir. Terima kasih Ghostman hadir. Jaiho, terima kasih. Sejambak Rumah Merah. Guys, sekalinya saya terlepas komen guys. Minta maaf banyak guys. Saya tengah tumpukan saya punya eksplorasi ni. Come on guys, yang mana nak berkongsi rezeki direct kat TNG saya dah sediakan kat BTT guys. Saya ikhlas hati korang di atas penilaian saya. Adik abang akak yang mana yang nak berkongsi rezeki tu, alhamdulillah banyak guys. Penjelaskan lagi. Hei. Benda air tu. Benda ni. Penjelaskan lagi. Nampak cakap bang tu. Tahu benda. Ya, anda boleh yang berada di sini. Wahai penghuni-penghuni kegelapan malam yang berada di sini. Hadir kau. Penjelaskan lagi. Benda ni guys. Tak tahulah benda apa tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, Solo. Burung apa ni, burung murai. Ini burung murai.
Mami, terima kasih Mami. Oi. Mami, terima kasih Mami. Pokok ada pokok ada barang ke pokok ni? Ada barang ke ni? Gegar pokok tadi. Assalamualaikum ya salam. Ya kadamu kadam. Ya kadamu jin. Ya kadamu jasad. Ya masyajin. Wahai penghuni-penghuni kegelapan malam yang berada di sini. Sekiranya kau benar-benar berada di sini, perjelaskan akan suara kau. Pergerakan akan sesuatu yang kau mampu. Jelmalah apa jua jelmaan yang kau mampu. Ya anomali yang tersisa di sini, hadir kau. Come on guys, ada guys terjebak guys. Mami bagi korang boleh PC balik ke saya guys. Come guys. Ada licin ni. Tanah liat ni licin ni. Kalau bergegas semua pokok goyang ni. Pokok semua goyang ni. Angin tak ada apa tak ada ni. Situ je bergoyang ni tu. Kuat goyang di sana ni. Penjelaskan lagi. Kuat goyang ni. Angin tak ada tu. Pokok atas goyang. Tak goyang. Mungkin angin kecil kat sini kot. Tapi sini kuat. Sini kuat sini. Oh, baik-baik Mami. Ya anomali yang tersisa di sini. Kau jangan tak adilkan diri. Tunjukkan akan kehadiran kau. Ya anomali yang tersisa di sini. Hadir kau. Assalamualaikum ya salam. Salamu ala Sulaiman fi alamin. Hadir kau. Ya. Apa ni punya? Perjelaskan lagi. Terima kasih PC. Terima kasih. Oh lagi kuat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mami. Atas terjebak tadi, terima kasih. Perjelaskan lagi.
Perjalanan lagi. Suara pada mana suara ni? Perjalanan lagi. Wahai penghuni-penghuni kegelapan malam yang berada di sini. Waalaikumsalam. Perjalanan lagi. Weh. Woi. Ush. Perjalanan lagi. Itulah benda cacat ni, geram ni. Tu geram ni. Perjalanan lagi. Hei. Assalamualaikum ya salam. Kita buka kasut ni. Perjalanan lagi. Assalamualaikum ya salam. Ya kadamu kadam. Ya kadamu jin. Ya kadamu jasad. Ya masyajin. Wahai penghuni-penghuni kegelapan malam yang berada di sini. Jika benar kau berada di sini, hadir kau tunjukkan diri. Jelmalah apa saja yang kau mampu, wahai penghuni-penghuni kegelapan malam yang di sini. Ya anak mulia, hadir kau. Salam ala Sulaiman fid alamin. Jelas kan lagi? Pocong. Itu yang pula benda lah ni. Ya guys. Siap. Saya ikat tali kasut ni guys. Selalu sini takut duduk tegang. Ada benda ni. Macam untuk pegang ni. Saya ingat je ni. Nak berdiri macam mana ni? Ha? Alamak ai. Sekejap guys. Betulkan tali kasut. Korang tengoklah dulu kat sisi ni dulu. Okay guys, teruskan kapten layar guys. Mana sebenarnya dari back. Lama tak naik atas ni. JO naik sini JO. Kita minum air jap. Dah harga guys. Yang gitu cari dia. Minum air dulu guys.
Okay, guys, teruskan tiap layar guys, teruskan tiap layar. Cik Bella ni masih. Eddie dia ada dia punya apa ni? Dia punya engagement dia. Dia kayak tadi kan dia kena Shadow B kan. KPTM Batu 5 Kuantan keras. InsyaAllah Kak Ayu. Terima kasih memberi maklumat. Dulu masa sekolah tu serat. Dulu masa sekolah Taman Saraya rajin naik atas ni. Sure Ponteng ni. Sure Ponteng kan. Lama tak naik bukit ni, badan pun penyoy juga naik bukit ni. Come on guys. Yang mana boleh jadi sahabat saya guys? Korang boleh jadi sahabat saya guys. Korang boleh eksplorasi dalam saya punya BTT. Yang mana boleh jadi sahabat saya, korang masuk jadi sahabat saya. Korang boleh eksplorasi dalam BTT di mana tempat yang saya telah pergi eksplorasi selama ni guys. Come on guys, teruskan semangat guys. Teruskan tap layar. Jagat sihat ke? Alhamdulillah Ghost man. Dah semakin pulih alhamdulillah. Arif, terima kasih PC. Come on guys, yang belum PC lagi guys. Come on guys, semangat guys, semangat jangan kendur guys. Teruskan tap layar, perjuangan harus diteruskan. Sabtu ni insya-Allah saya akan berada di Bukit Preza. Sekiranya tak ada arah melintang, tak ada apa insya-Allah. Yang mana yang nak berkongsi rezeki direct ke saya, TNG saya dah sediakan. Terima kasih tadi kepada Abang Samstar dan juga kepada beberapa orang yang berkongsi direct rezeki kat TNG saya. Terima kasih banyak, alhamdulillah guys. Come on guys, teruskan tap layar. Okay guys, sebelum saya terlupa kan, nanti dekat bawah parah Kak Ayu, terima kasih BC. Alamak terpadam pula. Baik, terus ni. Okay guys, sebelum saya terlupa, nak kita buat parah kan, kita terlupa guys. Yang ada dalam ni, yang berada di luar tingkap, yang mendengar saya di luar tingkap, apa coretan saya ni, saya melakukan eksplorasi di Bukit Ketumbar secara solo. Tadi kita dengar beberapa suara, tak tahu dah, kita tunggu juga kat sini. Mana dia pun saya tak tahu lah. Sebelum saya terlupa guys, sama-sama guys. Sama-sama kita mendoakan beberapa rakan saya yang mengalami masalah kesihatan. Asal lampu ni terbit terang. Ya betul. Panas. Guys, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada rakan seperjuangan saya, iaitu Syuk RBTB. Baru kehilangan bondanya 2 hari lepas tak salah saya. Dan baru kehilangan bonda yang tercinta. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Nanti dulu. Nanti. Aku belum nak habis cerita lagi. Kau jangan bunyi-bunyi. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada bonda, kepada Syuk RBTB. Baru kehilangan meninggal dunia baru 2 hari lepas tak salah saya. Dan juga kepada Mami, anak kepada Kak Nura Switi yang berada di Hospital Besar Kuala Lumpur yang masih mengalami mengalami masalah kesihatan disebabkan kemalangan 3 minggu yang lepas, dan masih lagi menanti keputusan operation yang kali ketiga dalam minggu depan. Kita sama-sama juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada anak Nura Switi ni atau Mami, dan juga kepada salah seorang moderator saya yang mengalami masalah kesihatan di Johor, dan juga sahabat saya Kak Latifah yang berada di Senton juga mengalami masalah kesihatan, dan juga rakan-rakan yang berada di sini yang mengalami masalah kesihatan. Kita sama-sama mendoakan, menghadiahkan Al-Fatihah kepada mereka-mereka yang memerlukan. Semoga Allah Ta'ala tu memudahkan perjalanan mereka, memudahkan iktihad mereka. Okay guys, kita hadiahkan Al-Fatihah dulu guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, junjungan restu Rasul dan Nabi-Ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin-Mu ya Allah. Kau permudahkan akan mereka-mereka yang telah Ku sebut ini. Kau berikanlah kesembuhan ke atas mereka-mereka yang memerlukan atas pertolongan Kau ya Allah. Di tempat inilah, di tempat bersujudlah kami memohon hajat ke keberkatan keberkatan ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kau sampaikanlah doa-doa kami ini kepada mereka-mereka yang memerlukan. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha Penyayang. Ya Allah, permudahkan akan mereka ni Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha Kaya lagi Maha mengetahui. Sembuhkan akan mereka ni Allah, ya Allah. Junjungan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa-doa kita ni kan sampai kepada yang kita hadiahkan. InsyaAllah kami malam Jumaat ni kan, moga-moga Allah Ta'ala ni memudahkan perjalanan-perjalanan mereka yang memerlukan bantuan daripada Allah Ta'ala ni guys. Okay guys, kita teruskan semangat guys. Kita teruskan tap-tap layar. Okay guys, tak ada apa lagi guys kita nak ni guys. Kita teruskan eksplorasi kita guys. Moga-moga Allah Ta'ala tu menyemburkan, maha mengadakan, maha menyemburkan. Tak ada tempat lain lah kita nak mohon tempat yang bersujud, iaitu tempat di tikar sejadah. Tempat itulah yang paling sesuai kita bersejenak ataupun mengeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Dan tak ada tempat lain lagi dah melainkan rakan-rakan, sahabat-sahabat andai yang mana boleh membantu, bantulah dengan doa-doa guys. Terima kasih guys. Semangat guys, semangat, jangan kendur. Saya baca pun menggigil-gigil guys. Terima kasih PC. Kan seram. Kamu guys, pukul 12 guys. Dan saya baca ni pun mengemang-gemang kat sini guys. Semoga penghuni kegelapan malam yang berada di hutan ni pun yang berbangsa Islam mendengar apa yang saya buat kat sini, mereka pun Mami, mereka pun sama-sama berdoakan akan kesejahteraan, doa-doa kita tadi ni kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih Abang Pasmi. Okay guys, teruskan tap-tap layar guys. Rasa mengemang pula di sini ni. Jom kita tengok pemandangan Kuala Lumpur guys. Kuala Lumpur, senyumanmu di pagi ini, oh Kuala Lumpur. Ya Anak Boli, kau tunggu sebentar. Kuala Lumpur, senyumanmu. Assalamualaikum, salam Adila. Itulah kak, saya baca doa pun rasa seram juga kan. Baca pun macam rata gagap juga kan. Rasa seram sujud kan. Macam ada yang memperhatikan saya. Tapi tak apa, Allah Ta'ala tu tahu niat saya kan. Kita hadiahkan sama-sama Al-Fatihah kepada mereka yang memerlukan guys. Dia lepas hujan cantik lah Kuala Lumpur ni kan. Assalamualaikum, kecil. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Jom guys. Abang Syam, terima kasih Abang Syam.
Jumaat saya tak pasti ke mana. Saya ingat saya nak pergi Kelang lah. Sabtu saya pergi Bukit Fraser. Terima kasih PC. Baby, terima kasih PC. Assalamualaikum ya salam. Ya, ada buai. Kau bergoyang juga ke? Oh. Cina dia. Aduh. Ada buai lah. Saya nak main buai jap lah. Macam tak kena je sini. Nampak ke anomali? Tak nampak ni. Oh, ya ke kayu je? Sulayun. 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 Dia macam kat Sulayun kak? Boleh ke kak? Macam lampu sikit tengok jadi. Assalamualaikum ya salam. Jika benar kau berada di sini, ya anomali yang tersisa di sini, kau gerakkanlah buai itu. Ya anomali yang tersisa di sini. Assalamualaikum ya salam. Ya kadamu kadam. Ya kadamu jin. Ya kadamu jasad. Ya masyajin. Wahai penghuni kegelapan malam yang berada di sini. Jika benar-benar kau berada di sini, hadirkan, pergerakkanlah buai itu. Ya anomali yang tersisa di sini. Hadir kau. Aku menanti di sini kesorangan. Kau tunjukkanlah bahawasanya kau berada di sini. Perjelaskan akan pergerakan kau. Suara-suara kau. Ya anomali yang tersisa di sini. Aku menanti kau di sini. Anomali ni sesuatu yang di luar mata kasat. Perjelaskan lagi. Okey, dah sampai guys. Dah sampai guys. Dah sampai. Perjelaskan lagi. Bergerakkan dengan buai tu. Aku cabar kau. Okey, guys. Dengar guys Dengar guys. Dengar guys. Perjelaskan lagi. Lagi. Senyap. Hadir kau. Senyap. Bawang merah. Aduh ni. Oh, masih busy. Bawang merah. Lain macam kak, sini ada bawang merah kak. Kebiasaan saya nampak bawang putih. Ada bawang merah juga sini. Baby, masih baby. Terima kasih. Sas. Hai, boy.
pohon beringin. Kang menyanyi kan buat ni kan. Tegaknya tinggi. Bagus kak. Kita dah cari bawang merah ni kak. Okay, guys, teruskan tap layar guys. Kita tunggu lagi 2 minit. Tak ada, biar saya naik. Come on guys, teruskan tap layar guys. Terus guys. Saya Zul Jagat. Saya mention yang nama saya Zul, bukannya Kak Ayu. Oh, ya ke? Mami, terima kasih Mami. Terima guys, teruskan tap layar guys. Yang mana boleh jadi sahabat saya guys. Kalau boleh jadi sahabat saya guys. Kalau boleh eksplorasi di dalam VTT saya di mana tempat yang saya telah pergi. Come on guys, kita nak tunggu bulan bergerak guys. Tak ada saya naik guys. Terima kasih Mami. Come on guys. Mungkin saya kena nyanyi juga ni guys. Laju. Terima kasih Kak Mami, Leo, terima kasih. Laju. Buaiku laju. Pohon beringin, tegaknya tinggi. Kalau rendah menyapu bumi, penghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu. Laju. Tak nak laju pun ni. Aku salah tune ke ni? Ya, anda boleh yang tersisa di sini. Assalamualaikum ya salam. Ya kadamu jin. Ya kadamu jasad. Ya masyajin. Ya rijal gaib. Wahai penghuni kegelapan malam yang berada di sini. Sekiranya kau berada di sini, perjelaskan akan susuk tubuh kau. Hadir kau dalam apa jua jelmaan yang ada. Ya anak boleh yang berada di sini. Hadir kau. Tak nak pula ni kan. Di atas tu berlawan dengan cakap tu lah. Geram ni kan. Seram pula jagat nyanyi. Saya lagi seram kat sini kan. Terpokok. Jelas kan lagi? Yalah, terbisi-bisi. Pergerakan apa saja yang ada ya anak molek yang tersisa di sini. Mana dia anak molek ni? Geram pula anak molek tadi.
Nah, ada dia ni. Sebat semua dia. Tak nak pula ada ni. Anda boleh semua malam Jumaat. Aduh, jam. Aduh, licin. Kita ada bertukuk. Berjelah kan, guys? Ni saya nak tak stand ni. Nak seru dia sekali lagi ni. Geram pula saya tengok ni. Ini kot. Jatuh pula eh. Tak nampak pula. Macam mana ni ah? Dan besi, terima kasih. Macam mana nak fokus dulu ni ah? Jatuh pula saya nanti akan mikir. Sini okey kot. Kan tempat tadi kan. Macam mana ah? Alamak ai. Anak boleh ni tak nak kerja sama lah. Ni dah sini kan. Licin tempat tadi. Seru lagi. Bye. Kena 12 batang. Seru sekali lagi. Ini kali saya datang. Ya, saya naik buai tu. Assalamualaikum ya salam. Ya kadam. Sasap sikit. Ya kadam Jin. Ya Mas Jin. Jika benar-benar kau berada di sini, perjelaskan ke susu kau. Ada bunyi macam benda turun. Perjelaskan okay? Ada macam benda turun. Geram tengok ubat tu lah, saya pun geram ni. Tu saya pun geram tengok ni. Kau tak nak aku duduk ni.
Sekal. Gamplat tengok ni. Hai, nak boleh? Oh, tidak ambil bateri. Berjalan kan, okay? Macam tak nak mereka sama je. Geram pula pun ni. Kang, aku yang naik lagi, Kang. Belak sikit. Ha, okey. Belak sikit, kita boleh belakang sikit. Belakang sikit, kita boleh belakang sikit. Lagi dia sampai tu. Macam ni saya di ni. Jatuh sikit lagi ni. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya salam. Ya kadam. Nenek tu dia cabar dulu lah. Ya kadam Mujin. Geram lah aku ni. Yuk. Kita scan dulu guys. Ya, nak boleh? Berjalan lagi? Okey. Jalan lagi? Uish, hilang. Oh, dia dah dekat ni, dia dah dekat ni. Ada kat buai tu. Kita seru dia main buai tu. Assalamualaikum ya salam. Bergerak lagi. Kau duduk kat buai tu. Mana kau? Ya, nak boleh? Berjalan lagi. Assalamualaikum ya salam. Ya kadam. Ya kadamu jin. Ya kadamu jasad. Ya Masya Jin. Jika benar-benar kau berada di sini, perjalanan lagi. Oh, dah dekat guys. Perjalanan lagi. Pergi ke buai tu. Aku nak kau pergi ke buai tu. Goyang ke buai tu. Berjalan lagi. Berjalan lagi. Ya mastaku. Hey, kau ni.
Geram pula aku tengok dia ni. Lagi. Ni kau gerak ke ni? Guys, dia ada atas pokok tu guys. Dia ada atas pokok tu. Dia ada atas pokok tu. Dia ada atas pokok gitu. Jangan pula aku tengok dia. Ya, anda boleh. Aku cabar kalian. Jika benar-benar kau berada di sini, penjelaskan akan pergerakan. Aku nak kau gerakkan buai ni. Sekejap gini guys. Kita cabar sekali lagi guys. Assalamualaikum ya salam. Ya kadamu kadam. Ya kadamu jin. Ya kadamu jasad. Ya masa jin. Hadir kau sekali lagi. Kau bergerakkan buai tu. Okay guys. Okay, ada guys juga. Okay, sebentar guys. Sebentar. Sikit lagi guys. Sikit lagi ni guys. Sikit lagi ni. Hei! Mana kau? Kau sedang mematikan aku. Aku cabar kau goyangkan buai tu. Kau pergi goyang kau duduk kat situ. Dia tak nak guys, yang penting guys. Mental aku guys sini guys. Gerak sikit. Gerak sikit. Lagi kuat kau gerak. Perjelaskan lagi. Geram pula aku tengok kau ni. Kita pergi tengok jap guys. Kita pergi tengok jap guys. Kau gerakkan buai cukup lah. Apa susah sangat? Kau duduk je kau gerakkan dia. Kau gerak buai lagi. Lagi. Aku tangkap kau yang gerak dah. Lagi. Jalan lagi. Nak dekat-dekat. Nak tolak buai ke? Lain macam kau ni. Lain macam kau ni. Mana kau? Dia nak rapat-rapat baru nak goyang guys. Lemah betul. Saya rapat ada baru nak goyang. Aku cabar kau. Aku cabar kalian. Lajukan sikit lah. Orang tengah sembang-sembang ni. Nak pula dia. Takkan nak ke depan pula dia. Hai kau ni. Aku kat sini. Kau tak nak goyang. Biar aku ke sana kau nak goyang. Kau ni jenis anomali apa ni? Hai. Sikit-sikit je itulah. Kedekut punya anomali. Orang nak tengok kau goyang. Berjalan lagi.
Lagi. Oh, kena bujuk lembut-lembut ke? Janganlah macam Mami, macam tu Mami. Serun saya dengar Mami kata macam tu. Serun saya dengar Mami kata macam tu. Lagi. Masih PC. Dia tak nak lah guys. Geram saya tengok mana muli macam ni. Kita rapat sikit guys. Tengok guys. Apa jadi dengan dia. Macam mana saya punya ni. Stand bengkok pula ni. Geram sikit dia. Dekat sikit. Tadi kita dekat goyang. Nak boleh ni. Pohon beringin. Tegaknya tinggi. Alah, selu sangat goyang guys. Tak nak dengan saya ni kot ni guys. Jelas lagi. Betul tak nak dengan saya ni. Cina bank punya anak boleh. Gerakkan lagi. Cina bank punya anak boleh ni. Aduh, jam aku macam ni. Biar saya naik je lah. Kan? Biar saya naik je lah. Ketegak punya anak boleh ni. Assalamualaikum ya salam. Tolonglah gerak sikit lagi. Susah sangat ke? Tak faham lah. Dia tak amu lah guys. Macam mana? Pegang ayun sikit. Macam mana nak pegang ayun sikit ni? Pegang buai ayun sikit. Sekejap. Macam mana nak pegang ayun buah ni sikit lagi? Sekejap. Mungkin boleh kot lagi ni kot. Tengok sikit lagi. Sekarang ni dia dah macam ni. Berjalankan lagi. Kita jauh sikit. Dia malu kot. Dia malu. Dia malu. Ya, Nak Molly. Kemari kau. Mari kau. Hai. Apa? Kemari kau.
Lag ke? Alamak, lag ke? Sekejap, saya tengok lag kat toilet ni. Alamak, tiba-tiba lag apa hal cerita ni. Alamak. Sekejap guys, saya tengok. Lag ke ni? Alah. Benda sistem lah ni. Lag ke guys? Sekejap guys, saya tengok balik benda ni nak ni. Alamak, tiba-tiba kacau lag ni. Gerap ni, Namoli ni, dia kacau saya punya line lah ni. Tadi tengok buat apa? Sekejap. Assalamualaikum ya salam. Jelaskan lagi. Gang, tahu aku takut. Hah? Weh. Ada lagi dah ni. Patutlah lag tu lah. Rupanya dia nak datang. Dia bagi lag kat kita tadi tu kan. Mungkin energi dia kuat sangat. Sampai saya punya saya punya line ni dia kacau. Goyang lagi. Lagi sekali. Woohoo. Ya, nak boleh. Penjelakan susu tubuh kau pula. Lagi kuat. Lagi. Ya, nak boleh ku. Come on guys. Kita nak tunggu dia punya susuk tubuh tu pula. Jelmalah apa saja yang kau ada. Bawang putih ke bawang merah? Entahlah. Bawang putih bawang merah. Itu cerita tu kan. Udahlah. Kau demen kat situ pula. Alah, anak boleh ni. Kau ni pun satu hal. Satu dol juga lah kau ni. Kan. Perjalanan lagi. Kau dah berhenti pak ni. Kita scan jap dia. Puas pujuk dia. Ya, nak boleh. Tak nak dia lari-lari dah. Dia dah lari dah. Tak nak dah. Tak nak dah dia. Lari dah dia. Sekali je. Kena marah-marah dia dulu kan. Baru dia nak adilkan diri. Kita pakai ghost ni pula. Dapi dah. Tak tahu lah. Dapi dah. Dah kena marah tadi kan. Lepas tu dia bagi kita LED. Dia bagi kita LED sangkut-sangkut. Rupanya dia nak duduk. Kita je tak perasan. Tarzan Engine kau tak tahu lah. Assalamualaikum ya salam. Last kopek punya kau kasih hadir. Kau goyangkan buai ni. Ya, anak boleh tersisa. Come on guys. Kita tengok guys. Adakah dia masih berada di sini lagi? Lagipun si tua. Oh, iya ke Mami?
Tak nak dah. Dah api tu je lah. Assalamualaikum ya salam. Mari kita scan. Ya, anda boleh. Pergerakan lagi. Ha, ada tu. Lagi. Mana susu tubuh kau? Apa tak nak ni? Kita punya scan yang rosak ke apa ni? Perjelakan lagi. Bunyi-bunyi buai tu lagi tu. Oi, tak ada lah. Tanya kau mana? Ha, mami aku dah marah ni. Kat ujung rantai. Mana ujung rantai mana? Tak ada langsung dia ni. Perjelakan lagi. Ujung rantai. Geram pula saya tengok dia ni. Mana pergi dia ni? Mana pergi lagi? Mami program tu lah. Mana pergi dia? Berjalan lagi. Salam bang, Waalaikumsalam. Mami program tu lah. Tak ada saya naik nanti kan. Geram pula saya tengok benda lah ni. Mana saya nak taruh ni? Saya nak main-main buai dia dulu. Kau duduk sini dan diam. Sekarang turn saya pula. Buat ke ni? Kita rasa dia punya aura ada ni, aura buai dia goyang-goyang tadi kan. Tak ada angin, tak ada angin. Macam ni kan sedap macam ni. Tak nak buai dia macam ni kan. Acah-acah kita je ni. Ya, anak boleh, anak boleh. Yang berada di sini, hadir kau. Kau tercampak saya ke belakang ni kan. Seram pula ni. Kalau laju ni, kau tak berhenti pula ni kan. Tak ada apa guys. Macam mana ni guys? Mana dia pergi ni? Itulah. Tak nak dia lagi ni. Tadi kata kat belakang tiang, belakang ni. Belakang tiang. Tiang mana? Tiang sini. Tak. Belakang tiang. Di sini tiang. Belakang pokok. Sini. Kan dia beli sini tadi. Jangan pula tengok besi-besi ni. Siapa? Berjalan lagi. Dia main kejap-kejap dia main tadi ni. Mana dia pergi ni?
Dengan suara menderu dia tadi tu. Rasanya mawas kot. Jam 2 turun. Baik mami. Tak berhenti dah. Lama pula dah berhenti. Itulah tadi apa ni Kak Kana. Kita dah suruh kat sini tadi. Sekejap dia main. Dengar bunyi suara, aduh. Goyangkan jahat. Dia kata, itulah goyang tu, saya goyangkan tadi tu. Tak berhenti lagi tu. Ni saya buka lampu besar ni. Sekejap, kita scan. Scan ke sekejap. Mana scan saya? Kak Kana, tadi dia goyang tadi, kejap je Kak Kana. Dia goyang kejap tadi je. Mana saya main sikit tadi ya. Aduh. Kecil ni. Jelas lagi. Door tu ada. Jubah putih lah. Setan tu atas tu lah. Ada dia. Macam apa ni, muka jembalang tanah je ni. Nenek kebayan. Patutlah kau tadi scan tanah sampai lag. Rupanya kau nak dua main buai tu. Patutlah slow banget. Rupanya nenek dah tua. Hilang. Rupanya nenek dah tua dah guys. Nenek dah tua tak larat main buai. Macam mana nak main buai guys? Nenek dah tua nak main buai macam mana? Aduh. Nenek kebayan tu lah. Kan, dah tua, tak larat main buai. Patut tadi dia goyang sikit. Aduh. Nenek kebayan rupanya dia. Nek. Oi, Nek. Mana kau, Nek? Nenek kebayan rupanya dia. Nenek kebayan rupanya dia tu. Aduh. Tahu ni nenek ni. Tu dah. Mana Nek? Dia gelak kat kita ni. What's up Nek? Hey! Dia gelak kat kita. Hey, geram pula aku ni. Geram aku yang geram ni. Nek! Keluarlah Nek. Jangan gelak-gelak Nek. Saya pula yang geram dengan nenek ni kan. Aduh Nek.
Patutlah kau goyang slow. Mana bagi dia gelakkan kita lagi ni. Asam ni Nek. Nek. Mana kau Nek? Nek, jangan macam ni Nek. Dia buat emosi tu lah. Nek ni aduh Nek. Dia boleh gelakkan kita. Aduh, kau ni Nenek.